Saudara, Sekang Kimsa dan Jerry Kang dari Kang Financial Advisory dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya isu ialah package daya tahan ekonomi PAS. Apakah tujuannya? Ya, ini adalah kita punya topik hari ini atau isu ya. Jadi package daya tahan ekonomi PAS, Progressive Acceleration for Capability and Employment. Ya, PAS diperkenalkan oleh kerajaan Malaysia bernilai lebih RM710 juta dengan tujuan utama untuk memperkukuh memboleh kajian pekerja, melindungi serta memastikan pasaran buruh negara kekal mampuan dan dalam menghadapi perubahan ya teknologi dan ekonomi semasa Malaysia ini. Jadi package khas disediakan sebagai langkah awal menghadapi ketidaktentuan ekonomi dan perubahan pusat teknologi yang memberi kesan kepada pasaran pekerjaan ya. Jadi 4 inisiatif utama PAS ya. Pelindungan sosial ya RM580 juta. Jadi memperkukuh menjaringkan keselamatan melalui faedah sistem insurans package pekerjaan SIP melalui pakeso khusus bagi membantu pekerja dan kehilangan pekerjaan dan meningkatkan kebolehan mereka. Jadi latihan dan penempatan kerja RM100 juta melalui HRD Corporation di bawah program HRD Yakin Mendani dan turut disokong My Future Job bagi menduga cara penempatan pekerjaan, memastikan yang golongan belia dan kepulan rantan sentiasa kompetitif dan produktif ya. Jadi pemekasaran ya pekerja gig ya 20 juta. Jadi untuk memperkasa pekerja gig melalui latihan kemahiran ya. Jadi sokongan latihan industri dan bakat muda ya. Jadi melalui talent corporation dengan bentuk garan pendanaan latihan industri bagi menyokong PMKS serta syarikat pemula yang mengambil pelatih industri. Jadi PAS mengumumkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sempena sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 dilaksanakan melalui Kementerian Sumber Manusia ya. Jadi sampai sini saya jemput Jerry ulas sedikit tentang hal ini. Jerry. Inisiatif PAS ini manfaatnya dari segi panjang keuangan seorang pekerja. PAS, berdasarkan maklumat PAS yang terbaik, berikut adalah manfaatnya dari sudut panjang keuangan pribadi seorang pekerja. Perlindungan pendapatan semasa pekerjaan. Melalui sistem insurans pekerja, pekerja yang dipecat buang kerja akan menerima alam bulanan untuk tempoh tertentu. Ini makna pekerja tidak bergantung sepenuhnya pada simpan kecemasan semasa mencari kerja yang baru. Mengurangi keperluan dana kecemasan besar. Hasilnya, apakah keuangan menyesuaikan simpanan kecemasan 3 hingga 6 bulan gaji. Dengan adanya skim insurans pekerjaan, dengan adanya perlindungan skim insurans pekerjaan, beban untuk membina simpanan besar terus berkurang karena ada jangan simpanan dari kerajaan. Peningkatan kemahiran bersama dengan peningkatan pendapatan. Program latihan semula, reskilling and upskilling oleh HRD Corp
memberikan pekerja meningkatkan kelayakan tanpa menanggung kos latihan sendiri. Ini secara langsung menaikkan potensi pendapatan pada masa yang akan datang. Asas penting dan panjang kawan jangka panjang. Manfaat pasca cuti bersama khusus untuk wanita. Dalam teman 30 hari, katakanlah 80 gaji selepas cuti bersama 98 hari, membantu pekerja wanita merancang aliran tunai semasa tempoh yang biasa, bahkan dari segi keuangan keluarga. Sokongan pada pekerja gig yang selama ini tiada perlindungan formal, kini merancang keuangan lebih yakin apabila ada langkah perlindungan sosial yang lebih jelas melalui latihan, kemampuan dan akta kerja gig yang diperkenalkan. Setakat ini saya punya penyampaian. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Jerry untuk penyampaiannya. Jadi sampai sinilah, sila like, subscribe dan sokonglah share. Terima kasih.